Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, kita terus kepada chart. Hari ini 25 bulan 6 tahun 2026, hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So, kita berada di penghujung fasa-fasa hujung bulan Jun. Okay. Kita tak tahu lagi sama ada bulan ni kita market akan close dalam keadaan bullish ataupun bearish candle monthly. Cumanya apa yang kita tengok pada analisa lepas, kita target kita nak sell di sini. Okay. So pada waktu analisa dibuat, waktu tu price berada pada paras harga yang ni. So kita mengharapkan yang sebenarnya price masuk cucuk zone ini sebelum dia terjun, tapi price keep on membuat terjunan bebas sampailah di sini the rest, and then the next pun dia breakout dan seterusnya downtrend itu dipatahkan ataupun dihampakan oleh dua candle ini. Satu dan yang kedua pop di sini. Okey, adakah ini tanda-tanda pertukaran trend daripada downtrend ke uptrend? Itu yang menjadi tanda tanya. Sebab yang pertama, kalau kita tengok satu persatu lah. Kita tengok satu persatu dalam pada masa tu korang boleh take note beberapa input yang korang boleh pakai dalam korang punya trading. Okey. So kalau kita nak tengok di sini. Di sini zone ini adalah zone yang besar. Okey. Di sini dia dah buat satu sideway, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan dia breakout support yang ada di bawah ini. Okay. Itu satu yang korang kena tengok ataupun korang kena faham. And then apa yang dia buat? Yang pertama, dia breakout yang ini dan juga dia breakout zone ini. Ini adalah zone support dan ini adalah zone resistance. Saya saja tak tulis untuk nak bagi korang teka, korang faham adakah ini zone support ataupun zone resistance. So kalau korang memang dah biasa dengan market, dah faham market betul-betul, korang akan nampak yang mana ini adalah zone support dan ini adalah zone resistance. Kalau tengok di sini, satunya dia dah breakout, and then di sini pun dia breakout balik, and then the next adalah the breakout di sini. Dia breakout di sini. So adakah di sini adalah re-entry buy zone dia? Jawapan dia adalah yes. Dari segi teknikal dia, di sini adalah zone re-entry buy. Tapi adakah kita akan cari buy? Okay, yang pertama, jawapan dia, saya akan buy di sini sebab di sini dia dah jadi RBS, resistance become support. Nampak di sini. Dan di mana kita nak ambil TP adalah di kawasan ini. Okay, so saya marking support ataupun buy zone. Baik, get ready dalam zone ini. Daripada sini pop, kita ambil TP di atas sini, dan di atas sini get ready untuk kita nak sell. Kemungkinan dia akan sampai petang nanti ataupun esok dia akan sampai, selagi mana dia tak break zone support ini. So kita nak buy dalam zone ini, dan juga kita nak ambil TP di kawasan resistance atas ini. Dan itulah dia punya perjalanan yang kemungkinan akan berlaku pada petang nanti, ataupun pada malam, ataupun pada esok. So dia dah bagi hint kemungkinan apa yang akan berlaku. Dia dah bagi hint, tapi dari segi history dia, kalau ini yang berlaku, beginilah yang akan terjadi. Maksudnya dari segi history dia, selalunya kalau dah berlaku breakout, itulah arah dia. So zone yang kita dah marking itu adalah pertukaran dia, sama ada dia dah jadi buy ataupun dah jadi sell. Okay, so get ready pada paras harga 2965
628 hingga 29548, get ready dalam zone ini untuk kita nak entry buy. Seterusnya kita nak tengok di Nasdaq. Sorry, Dow Jones. Dow Jones cantik di situ. Okey, yang mana kita target kita nak sell di kawasan ini. Yes, memang kita dapat sell, price masuk dalam zone 51908 dan dia running sampai bawah sini 51638. So lebih kurang dalam 300 pip dia dah bagi kita profit sebelum dia membuat satu breakout ke atas sini. Nampak? Dia cari zone yang kita marking pada analisa lepas, and then dia prompt cucuk dan sedang bermain pada paras harga yang ini. So kalau kita nampak di sini structure yang terbentuk di sini, okey, kita lupakan sekejap profit yang dah dapat tu. Okey, saya nak cerita dia punya situasi ataupun dia punya technical view dia, reason kenapa kita nak entry, sama ada buy ataupun sell. Okey, so kita nampak daripada bawah ni, kita nampak yang price sedang membuat uptrend. Satu, and then the retrace, and then yang kedua, dan sekarang kita menunggu yang ketiga. Baik, so yang ni saya delete untuk mengelakkan kekeliruan. Yang ni pun kita dah dapat, dan kita akan tukar di sini menjadi support dan juga buy zone. Support, buy zone. Okey. Dan kat mana kita nak cari zone itu? Jawapan dia adalah di sini. Okey, di sini. Sekejap Okey, di sini. Resistance dan sini support. Dan kalau ikut sekarang kita dah boleh entry untuk nak buy. Alright, so di sini kita punya support ataupun buy zone. Ambil TP di mana? At least di kawasan atas sini. Sekejap. Sini, pop sampai sini. Okay, so kalau kita nak entry sekarang boleh. Cumanya dia dah terlajak sikit luar daripada zone. Kalau nak entry, lot kecil boleh. Kalau dia trace masuk balik dalam zone, korang boleh je tambah layer di dalam zone ini. Pastikan kira betul-betul berapa layer yang boleh support dengan korang punya equity. Okay, selagi mana structure buy masih terbentuk, selagi itu buy position masih lagi valid, kita masih belum mencari sell. Okay, so yes, itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum akhir video saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.